kita mulakan dengan air dulu. Air dulu? Ya. Oh, jarang orang gunakan air dulu. Ya. Okay. Kita ikut kreativiti sini. Ikut suka So, lah. kita akan start Air dulu. Air dulu. Ya. Okay. Berapa banyak ni? kita agak-agak Sikit. sikit lagi. Sikit lagi? Okay. Habis ke? Apa dia masalah? Kalau tak cukup sebab hidangan simple pasti menyelerakan. Masak-masak bersama Ebio. Hidangan simple pasti menyelerakan. Masak-masak bersama Ebio. Hidangan simple pasti menyelerakan. 30 hari 30 resipi bersama dengan Agrobazar Online. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan saya Momo dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Hari ini hari yang indah dan juga bertuah. Kita ada bukan seorang tetapi berdua. Kita akan bersama dengan tetamu yang istimewa dengan masakan dan juga resepi yang sangat-sangat menarik. Jadi nantikan bersama dengan saya selepas ini. Kita jumpa selepas ini. Okay dah. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026 bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Cik Siti Khatijah binti Muhammad Saad dan juga Cik Muhammad Zaid bin Mahmud. Dua-dua adalah wakil daripada bahagian galakan pasaran dan kepenggunaan. Apa khabar ataupun nama mesranya Katie kan? Ya, betul. Ya, okey Kat. Kat boleh dah kan? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Ya. Okey, Kat apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Zaid? Alhamdulillah sihat. Sihat Alhamdulillah. Sihat. Oh, shining rambut Zaid. Okey. Tapi kalau saya buka, lagi shining. Oh. Okey, baik. Kan, jadi kalau katakan daripada wakil bahagian galakan pasaran, betul? Betul. Okey. Jadi banyak soalan. Tahu tak kenapa kita datang ke set ni untuk program masak-masak ni? Rasa macam tahu. Okey. Kalau tahu sebab apa? Kita nak, apa orang cakap, nak mempromosikan, nak memperkenalkan bahagian-bahagian kita ni, apa fungsinya. Ya, betul. Apa kerja-kerja yang kita buat, kan. Sambil tu Zaid, kita memasak. Sambil masak betul. Betul Zaid kan? Okey, siapa yang nak masak ni? Saya. Okey. Dia. Saya pembantu. Agak okey. Sama-sama. Gaduh. Saya suka gaduh-gaduh ni. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, nantikan bersama dengan kami selepas ini. Kita jumpa selepas ini. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam program Masak-Masak bersama ABO dan juga inilah dia tetamu kita, Kat dan juga Zaid. Ya, betul. Okey, jadi apa menu yang akan Kat bawa pada hari ini? Okey, thank you Momo jemput kami hari ni. Okey. Okey, hari ni kita nak masak simple je sebenarnya. Tom yam merah. Okey, jadi tom yam merah. Ya. Okey, jadi Kat sekarang ni boleh kita tengok bahan-bahan yang ada dekat atas ni, boleh Kat perkenalkan ataupun Zaid boleh perkenalkan satu-satu. Okey. Okay, kita ada ayam cincang. Ayam kita cincang. ada udang, sotong, tomato, bawang Holland, Okey. sayur-sayuran macam jagung, cendawan, Okey. macam enoki dan Carrot. carrot. Selain pada bahan-bahan utama tadi, isi dia kita ada bawang putih, Okey. bawang merah, bahan perasa, Okey. cili kering yang direbus lah. Daun limau, Okey. lengkuas dengan serai. Ada juga susu ni kalau nak pakai boleh, tak nak pakai pun boleh. Tapi sebelum tu Kat dengan Zaid nak tahu tak, bawang ni dah siap kupas. Bawang merah pun dah siap kupas. Okey, jadi kita ada juga cili buk ataupun cili yang telah dikisar. Nak tahu tak nak dapatkan dia kat mana? Dekat mana tu saya tengok tu dah mudah dah ni. Sangat mudah sebabnya ini adalah produk usahawan daripada Kupas. Usahawan kita Ya, saya. Jadi tuan-tuan dan puan kat luar sana nak dapatkan bawang yang telah dikisar, boleh dapatkan di Agrobazar Online. Jadi layari sahaja www.agrobazar.com.my. Okey, jadi
itulah dia. Kerana ia jimat, mudah dan mudah. juga Ya. selamat. Betul, mudah lah okey. untuk orang-orang yang bekerja kan untuk bahan-bahan yang dah sedia ada. Jadi tak perlu Zaid kita nak Betul, nak kupas. Pernah. Jadi Jimat sekarang, masa. kalau tak tahu itulah jenis produk dia. Yang atas tu. Okey. Ah, Bawang, okey. cili. Oh, dia dah siap dalam botol senang Dah mudah lah. siap dah. Senang tak nak koyak-koyak Betul. ke apa ke. Tak payah koyak kau. Jimat masa. Jimat masa. Jadi Okay, kalau tumis terus. Kat balik aja daripada kerja, Kerja. rasa nak masak tom yum, kita terus ambil bahan-bahan. Sebab benda lain semua dah ada dah. Betul. Dah Ya, complete, betul? Bahan sedia ada. Betul. Okey, jadi kalau katakan nak dapat di Agro Bazaar online, cari yang untuk kedai Liria saja untuk produk kupas. Baik, selain daripada tu juga ada satu lagi produk yang istimewa Kat. Okey, apa tu? Tunggu ni. Okey, Kat mesti sabar. Tutup mata dulu. Dengan Zaid tutup mata. Tutup mata Zaid. Tutup mata Zaid. Jangan tipu-tipu Okey, ini dia produk dia. Oh, Wah. okey. Tom yum merah. Tom yum merah daripada keluaran Sudi. Jadi tuan-tuan dan puan nak dapatkan produk Sudi, layari saja www.agrobazar.com.my. Jadi Kat boleh dapatkan produk ni keluaran daripada Sudi, ya Zaid? Okey. Okey, jadi jangan lupa tom yum merah. Inilah bahan istimewa untuk kita Guna hari buat ni, tom yum merah hari ni. Patut saya tengok tadi macam tak ada pun paste-paste tom yum lain. Ya, inilah kurangnya tapi berbeza sedikit Kat. Selalu paste tom yum dia basah. Betul. Tapi ini adalah daripada keluaran Sudi, paste tom yum kering. Oh, Ni kering lain ni. dari lain. Lain Zaid. Tengok boleh? Zaid Tengok boleh rasa dalam dia. dia macam serbuk. Memang paste kering diserbuk. Tak ada lagi paste kering dia basah. Oh, Belum ada lagi. Okey, baik tuan-tuan dan puan kat luar sana. Nantikan bersama dengan Kat dan juga Zaid. Berhenti seketika, kita jumpa selepas ini. Pasti menyelerakan. Baik, kembali semula dalam program Masak-Masak bersama ABO dan Kat dan juga Zaid akan buat menu bukan buat tapi masak. Masak tom yum merah. Ya, Okey, jadi sekarang ni kita akan mula untuk masak tom yum merah. Jadi apa kita nak start dulu? Kita nak mulakan dengan apa dulu? So kita mulakan dengan air. Air dulu. Air dulu? Ya. Jarang orang gunakan air dulu. Ya. Okey. Kita ikut kreativiti sini. Ikut suka lah. So kita akan start Air dulu. Air dulu. Kita tak pakai minyak. Kita kurangkan penggunaan minyak tu. Okey. Ya. Okey. Berapa banyak ni? Kita agak-agak Zaid. Sikit. sikit lagi. Sikit lagi. Okey. Habiskan. Habiskan senang. Apa dia masalah? Kalau tak cukup. Sebab ini tak rezeki lagi. kita. Okey, baik. Okey. Dah panas Okey. dah. So kita akan masukkan bahan Okey. Boleh. Putih. Boleh. Boleh tak? Sampai Zaid. Boleh. Okey. So kita akan masukkan bawang putih. Semua. Semua Okey. Jadi kalau ini adalah bawang putih daripada kupas. Kalau katakan tuan-tuan dan puan nak dapatkan produk kupas, boleh saja layari www.agrobazar.com.my dan buat kata carian untuk di kedai Liria. Saya perlahankan sikit Kisah ni pun daripada Liria juga. Liria juga. Apa lagi alasan? Apa lagi alasan? Bawang dah siap so kupas, Muhammad dah boleh. siap. Ya. Okey. Terima kasih. Boleh. Serai dengan ini pun So boleh. kita seterusnya bahan kita akan masukkan serai dua batang. Dua batang. Okey. Kalau nak lebih lah. bukan Ah. masuk pada individu. Ini pun boleh masuk Zaid. So Masukkan lengkuas. sekejap Oh, lengkuas. Okey. Ni ada Zaid. Jangan risau Zaid. Okey. Yang ni Sopan santun. Zaid macam ni So kita masukkan apa? Itu daun limau. Daun limau Lengkuas. semua. Bubur semua. Okey. Limau lengkuas. Okey. Asyik kalau. So kita tunggu Kita bagi dia bahan-bahan ni semati. sebati betul. Betul-betul sebatilah. Ya. Okey. Jadi dalam bahagian galakan pasaran sendiri, Mhm. bagaimana pendekatan diambil untuk memenuhi pelbagai keperluan pengguna? Okey. Kita dekat bahagian galakan pasaran ni, Ya saya. kita nak memenuhi keperluan pengguna ni ada pelbagai cara. Okey. Okey, yang pertama selain daripada kita buat jualan-jualan agromadani tu, kita ada juga buat apa ni?
Selain pada jualan tu? Kita ada buat macam pameran. Pameran. Untuk beri produk knowledge. Betul. Ya, betul. Produk knowledge. Macam buah-buahan kan ada setengah orang yang terutamanya macam generasi yang kemudian ni lah, Gen Z ni dia macam ada yang dia tak kenal, oh buah ni buah tempatan. Dia tak tahu. Dia orang tahu buah Tak tahu nak strawberry. beza kan buah tempatan dengan buah sayur dulu lah. Itu dia kerasa. Okey. So, semua. Masukkan carrot ke? Nak perlukan Senang letak atas tu. Masuk kemudian. Okey. Masuk ni. So kita Jadi akan risau masukkan Kat pun boleh tolong kalau katakan Zaid tak ada Tak apa, hari masalah. ni saya bagi Instruction je. peluang kepada Zaid untuk tunjuk bakat dia yang terpendam. Eh. Dia sebenarnya Dah lama hebat pendam tau. ni? Lama dia pendam. Ke memang lama dah pendang dengan Zaid dah lah. Cakap Itu daripada betul. daripada kat office aku dah geram kat kau sabar Ya. Okay, kita masukkan carrot, kemudian kita Okey. masukkan apa? Baby jagung. Brokoli. Okey. Dia keras kan? Dia kena masak awal dulu lah. Kita nak Brokoli. Bukan brokoli. Ais. Aduh, dia ni tengok ni dah dia contoh orang tak kena sayur. Ni kau Ini base salah bunga. seorang dia. Ya. Okay. Habis bunga ni bunga tempatan tau. Maafkan Zaid. Okey. Jadi memang Tom Yum ni memang orang kata dah biasa lah kan. Dengan sinonim dengan makanan orang kata di negara Thailand betul tak? Ya betul. Okey, saya nak tanya berbalik pada Agro Bazaar online. Jadi Kat sendiri tahu tak Agro Bazaar online ni? Saya rasa macam tahulah tapi tak adalah secara full. Rasa tu tak ada. Tak ada, Memang tak ada memang rasa. tak ada rasa. Nak memang tak tahu. Tahu tak tahu? Okey. Okey, tahulah. Okey. Yang tu yang kita nak dengar. Okey, jadi sekarang ni pernah membeli dalam Agro Bazaar online kan? Alhamdulillah. Zaid sendiri pun sama pernah Ya, membeli. betul, pernah. Okey, jadi sekarang ni kalau katakan nak penjimatan yang lebih, ada voucher bernilai RM5 dan juga RM10 kan? Oh ada? Ada. Kalau Berapa ringgit lagi? RM10 dengan RM10 dengan RM5. RM10 dengan RM5. Jadi kalau katakan pembelian RM15 minimum, dapat voucher RM5. Kalau pembelian minimum RM30, dapat voucher RM10. Oh, menarik. Banyak tu. Okey, jadi kalau kata tuan-tuan dan puan nak membeli atau nak menjimat lebih jimat, okey, layari saja www.agrobazar.com.my kerana ia jimat, mudah dan selamat. Ni tak Okey. apa skrip ni. Okey. Baik. Jadi apakah peranan utama bahagian galakan pasaran sendiri dalam membantu usahawan memasarkan produk mereka kepada pengguna? Jadi terutamanya dalam pemasaran digital. Okey. Okey, bahagian GPK lah, sampai GPK lah dia punya shot dia. Shot dia GPK lah. Kita bantu usahawan dari segi secara online macam tu, dari segi kita mencipta luang pasaran. Okey. Jadi usahawan-usahawan yang di mana contohnya kami kan ada buat program jualan agro madani dan sebagainya kan, Farmer Fest. Usahawan yang di bawah kami tu, kami akan galakkan dia untuk berdaftar dengan Agro Bazaar online lah. Buat dalam Agro Bazaar online. Okey. So dia boleh buka kedai dekat dalam tu. So bukan masa program je orang boleh membeli produk dia orang lah. So lepas program pun orang boleh beli. Okey, baik. Okey, sekarang ni dah nampak dah. Dah ni dah. Kita lupa bahan rahsia. Bahan rahsia. Oh, ni nak kena masuk dah. Kita kena masuk bahan rahsia kita tu. Bahan rahsia. Okey, baik sekarang ni. Baik. Sekejap nak masukkan Potong ke? Potong. Okey. Boleh tak? Boleh. Takkanlah potong ni susah sangat. Lainlah Zaid. Kerja susah. Okey. Baik Kat. Perencah sudi Tom Yum merah. Betul Kat? Betul. Okey, baik. Senang ni, serbuk je. Ya, betul Kat. Kita tuang je semua. Tuang semua. Dia tuang ke masuk? Tuang masuk. Kalau Masuk tuang dengan- kat luar, tak boleh juga, tak jadi juga kan. Masuk dengan plastik-plastik lagi. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan nak dapatkan produk sudi, boleh saja dapatkan di Agro Bazaar online. Layari saja www.agrobazar.com.my. Okey, kita dah masuk dah perencah. Jadi sekarang ni kalau lepas ni ada nak masukkan apa lagi Kat? Kita masukkan bahan utama lah, isi ayam, sotong dengan udang. Udang. Okey. Protein. Jadi sekarang ni memang nampak segar-segar Kat Ya, betul. Dan ni boleh juga dapat dekat jualan agro madani ke?
Oh, semestinya. Okey, baik. Jadi, kita dah So dah ada naik bau. dah naik bau. Macam nak tahu dia naik bau, Zaid? Dia naik apa? Dia naik apa? Hidu. Okey. Mana tahu dia naik bas ke? Jangan. Nak pula kena tunggu kan. Okey, Kejam baik. lah. Okey, nak masukkan yang mana Kat? Boleh masukkan isi ayam dululah. Isi ayam dulu. Boleh? Nak pakai Boleh. sudu ke? Okey. Okay. Okey. Ni memang ni kalau katakan kalau order kat kedai ni nama dia tom yam campur. Ya. Betul Betul. Okey, terima kasih. Udang. Kita masukkanlah semua protein. Okey. Api besar sikit. Ni kena cepat kan? Oh, sorry. Sotong. Ui. Semua Meriah, segar-segar meriah Kat Yes. Okey. Okey. Kita dah nampak protein tu dah nak masak sikit lagi. Ada lagi nak masukkan Kat? Rasa macam Kat dah tertinggal lagi kan? Kan? Cuba buat magic sikit. Nak Macam mana? minta apa tu? Okay, saya nak minta pejam mata. Saya minta peti jari. Saya okey. nak Rasa-rasa dulu lah. Rasa-rasa dulu. Ke rasa apa yang tak cukup? kicap sotong. Kicap sotong? Ada? Ada. Nak tomato ke macam mana? Tutup mata. Tomato. Okay, tomato Okey, Zaid. tutup mata. Zaid jangan tutup mata. Zaid jangan tutup. Tali. Saya kena. Zaid terus. Okey, Kat je. Okay. Kicap. Kicap sotong. Okey. Baik. Magic, Kicap magic. sotong satu. Magic. Kat. Mantap. Minta je. Minta Terus sampai. ada. Okey, Okay. Alright, so kita Okey. tuang. Ini dalam satu sudu saya cukup lah. Setengah sudu pun boleh. Kita agak-agak je lah. Agak-agak je lah. Okey. Ada lagi Kat yang Kita tertinggal? ada bahan magic lagi satu kan? Ada lagi? Apa lagi yang Tapi tertinggal lagi Kat? dia kering-kering juga. Kering-kering juga. Apa tu? Tadi kita dah letak yang main-main semua. Lepas tu kita nak kena ada, bila makan kena ada rasa masam, masin, rasa umami kan. Okey. Sekarang ni apa lagi yang tertinggal lagi Kat? Kita tak letak perasa lagi. Perasa lagi. Jadi sekarang ni ada perasa lah pula. Ya, betul. Perasa tak payah magic kat sini. Ada depan mata. Okey. Sebelum ni boleh ke? Boleh kan? Boleh. Okey. Oh. Berapa tu? Nak rasa-rasa macam mana? Nak rasa Paste kita tadi tu dah. dah ada garam cukup dah. Okey, kita Sebenarnya So kita jangan banyak lah. okey. Jadi sebenarnya Kat, kalau selain daripada ni produk seasoning ni, ini adalah juga daripada keluaran usahawan kita iaitu keluaran Sudi. Oh, Sudi pun juga ada keluarkan seasoning ni juga. Jadi tak perlu satu kedai semua produk ada, boleh dapat. Tadi ada apa? Paste tom yam. Ya saya. Lagi ada apa? Ada macam perasa. ada mi goreng mamak, ada macam-macam lagi. Kalau ikutkan banyak saja. Jadi kalau kata tuan-tuan dan perempuan nak dapatkan produk daripada keluaran Sudi, boleh saja layari www.agrobazar.com.my kerana ia jimat, mudah Dan Selamat. Nasib baik. Kalau tidak lama lagi kat sini. Okey baik, boleh dah masukkan. Ada lagi? Masukkan ni. Tomato dengan bawang. Masuk semua. Senang je masak tom yam ni. Lempar-lempar campak je. Baik boleh buat. Ya. Lebih Okey. mudah kita menggunakan Barangan daripada Agrobazar. Barangan Sudi. Sudi. Dah dapatkan kat mana? Dekat Agrobazar. Online. Agrobazar online. Agrobazar online. Sekali lagi. Agrobazar online. Sekali lagi. cepat. Okey. Jimat, mudah dan selamat. Hai, banyak sangat ni. Okey, saya macam suka masam-masam, betul? Betul Kan? Tom yam kena masam-masam lah. Baru dia jadi. Jadi perlukan masam. Tadi kita tak masuk apa-apa lagi kan, masam? Tadi belum. Belum? Jadi perlukan masam. Perlu. Perlu. Tapi sebelum tu kita kena masukkan yang ini dulu. Okey, masukkan dulu. Dia apa? Cendawan inoki. inoki. Okey. Ini kalau banyak ni sedap ni Kat. Itulah. Okey, masukkanlah semua. Semua. Dengan cendawan ni. Okey lah, masuklah sekali. Jangan Masuk. membazir. Ambil, Jangan membazir. Jangan bazir. Okey. Okey. Bau sedap lah. Tadi Sudi punya tu. Sedap Okey, jadi saya tadi berbalik pada saya suka masam-masam Kat. Jadi saya naklah rasa masam sikit.
Boleh ke Kat? Boleh. Boleh, Boleh. Boleh tak? Banyak pun boleh. Boleh. Hmm. Saya tambahkan sedikit Boleh, silakan. Ini saya tak payah buat tambahkan magic. sikit. Saya tambahkan sikit air limau. Boleh. Air perahan limau silakan. Okey. Masuk. Saya suka masam. Jadi Boleh saya lebihkan sikit. izinkan saya bismillahirrahmanirrahim. Satu sudu. Dua. Cukup Sikit lagi. Tapi sikit kita lagi. kita rasa dulu kejap lagi. Tapi sebab kita bertiga, Tiga Tiga sudu. sudu. Barulah adil. Okey, baru ada. Jadi apa rasa tak tahulah. Kita tengok terbalik ke tak terbalik? Okey, baik. Sekarang ni kalau kata nak dah macam dah cantik dah ramuan dah cantik dah. Jadi sekarang ni kita nak tahu juga apa cabaran yang bahagian galakkan pasaran sendiri hadapi untuk laksanakan jualan Agro Madani. Okeylah, cabaran yang kita hadapi selalunya pengguna lah. Pengguna ni dia kadang-kadang dia macam Sebentar sikit. nak sebentar percaya, tak nak percaya yang kita jual ni segar atau tak, berkualiti atau tak. Tapi biasanya produk yang kita bawa dekat jualan Agro Madani adalah antara sayur-sayurannya usahawan yang ada pensijilan MyGap. Oh, ya ke? MyGap, My Organic. Semua ada lah. Ya, ada. Sebab MyGap ni dia adalah usahawan petani yang ada sijil penggunaan racun yang selamat. Dia bukan tak guna racun langsung, dia guna racun dalam kadar yang minimum lah, yang selamat, yang telah dikeluarkan garis panduan. Okey. So pengguna tak perlu risaulah macam sayur ni selamat ke kita nak makan, tengok cantik je ni. Jadi jangan risaulah. Ya. Sebab itu semua daripada pihak GPK sendiri yang akan tapis ya. Ya, selalunya usahawan tu kita akan pilih lah. Okey. Jadi sekali lagi kalau katakan pendekatan pula, apa yang pendekatan yang GPK ambil untuk tingkat lagi kesedaran. Kalau katakan orang nak tahu. Jadi orang kat luar ni semuanya dari segi tentang pengetahuan tentang produk ni kurang. Jadi mungkin boleh bahagian Kat sendiri, jadi macam mana? Boleh Kat terangkan sikit. Okey, daripada segi yang Momo cakap tadi itulah, kita itulah saya cakap tadi, kita ada jualan Agro Madani tu. Ada juga kita buat video-video, iklan, Promosi lah. Macam promosi. Yang special Special. Okey, special Jen Zaid. ni kita ikut negeri. Kita ikut negeri macam masak contoh macam Johor sebelum ni kita ada asam pedas. Lagi kita ada kacang pul. So macam negeri lain macam Pahang kita ada ikan patin. Oh, jadi contohlah. jualan Agro Madani ni ada dia punya orang kata Edisi Ya, dia. betul. Pendekatan tu bukan hanya untuk contoh kita ibu pejabat kat Selayang kan, bukan untuk komuniti Selayang saja. Maksudnya untuk semua. Untuk Diwar-warkan pada semua. Dan jualan Agro Madani juga kita ada buat dekat banyak kawasan komuniti yang terpilih. Ya. Kiranya bukan kat Selayang je, tak ada kat Johor, Perak, Sabah, Sarawak. Satu Malaysia ada. Satu Malaysia. ada. Okey, baik. Jadi sementara kita tunggu tom yum kita masak dah, dia pun dah cantik dah. Betul. Jadi Kat, kita akan berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Pasti menyelerakan. Baik Kat dan juga Zaid. Inilah dia tom yum merah Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah Siap dah. Dah berempat pulas tadi buat. Zaid pun sampai dah penuh. Orang terbalik. Okey, jadi sekarang Kat, boleh kita teruskan untuk finishing je. Boleh. Ya. Kita masukkan hirisan daun limau. Ya betul. betul. Ni selalu Okey. limau. Kita taburlah bagi lawa Bagi cantik Kat macam cantik Kat ni hari ni. Alamak. Hari lain tak cantik ah. Tak. Hari lain pun cantik Kat. Hari ni lebih cantik. Okey. Okey. Lepas tu nak masuk apa Kat? Kita letak Untuk ni lah ketumbar. Untuk hiasan kan? Ya. Ketumbar ni kita baringkan je di situ biar dia tidur kat situ. Okey. Kalau nak bubur banyak mana kan. Suka makan sayur bubur banyak. Tak suka letak sikit. Lepas tu kita letak limau. Limau. Okey. Tak tom yum lah, tak ada limau. Ya. Okey boleh lah Tadi kan. pun walaupun dah ada masam, juga manis dan juga orang kata pedas, Ya. kita letak untuk barang hiasan. Betul. Baik, antara Kat dan juga Zaid. Okey, nak tanya sikit lah. Pilihan mana yang Kat suka antara merah dan juga putih? Merah dan putih. Okey, merah putih tu. Tom yum. Tom yum. Okey. Ingatkan apa tadi? Cakap biar tengah. Takkanlah saya pula. Kalau Aish. tapi Kat boleh jawab macam ni. Pilihan saya tak ada merah,
Tak ada putih. Tapi pilihan saya adalah abang seorang. Alah. Kena. Okey. Jadi balik soalan. Okey. Ada tom yum merah ke tom yum putih yang Okey, Kat suka? kalau saya suka merah lah. Oh, Sebab dia merah. nampak, bila kita nak makan tu nampak berselera kan, merah. Menarik. Okey, Zaid pula? Saya pun sama, merah. Merah. Pilihan di hati. Okey, jadi untuk katakan selepas ni biasanya bukan tetamu yang rasa, Itulah. tetapi host yang akan rasa. Okey. Boleh ke? Boleh, silakan. Boleh ke? Okey, saya minta izin Sila. Okey. Rasa-rasa. Ada tak sudu? Ada. Okey, dia panjang sikit, jauh Kalau sikit. tak ada tadi nak minta buat magic lagi. Tak ada. Tak Kalau ada. Okey. pakai senduk. Uish. Okey, baik. Bismillah. Okey. Sedap ya kan InsyaAllah. Sedap. Allah. Hai. Nampak colour pun dah cantik dengan tambahan lagi dengan Nasi. dia punya kombinasi sotong, udang, banyak bahan perencah dia tadi cukup. tu kan. Okey, kuah. Sayur, ni dah sayur. sayur. Lebihkan sayur. Betul. Betul. Okey. Saya ambil sikit ayam. Semua nak ambil. Sotong. Nampak menarik semua. Menarik. Saya ambil sikit lagi. Okey. Yang mana susah nantilah selepas ni lah. Alright. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta izin. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu Zaid Sila. Boleh Kak Kak ke nak Jangan, bahaya. Tapi macam tak best lah kalau tak sikit Aduh, macam mana ni? Tolonglah Kak bersuatkan. Sila. Aduh. Sila Kat. Tolonglah. Boleh ke? Untuk rancangan Tak jadi ni ke? kontroversi? Tak ada. Saya risau takutkan orang datang empuk saya kan. Tak apa, nanti saya beritahu dalam skrip. Okey. Baik, tak payahlah. Okey. Bahaya. Baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Risau. Okey tak? Macam mana? Macam mana rasa? Macam mana? Okey? Ke tak okey? Yap. Cukup rasa? Hoi, tak terkata. Tom yum rasa memang sedap. Okey. Okey, dengan dia punya bahan-bahan utama dia tadi dengan ayam, sotong dan juga udang dia nampak segar Okey. dan juga sedap. Okey. Memang cukup masak dan memang saya rasa tak salah kita jemput orang tetamu hari ni. Kat dan juga Asyik. Zaid. Jadi insya-Allah saya rasa tak sabar sangat nak makan benda ni. Nak makan semua Jangan share dengan diorang. Nah, Tak payah, tak Okey. Boleh ke? Boleh. Boleh. Saya ambil semualah. Ambil. Ambil. Kat tak payah. Ya, saya okey, saya baik. sanggup puasa. Memang sedap Patutnya lepas ni kita ada bila dah makan kena ada air kan? Itu betul. Sedap. Tapi tak apa. Tak kisah. Lepas ni lah. Okey. Sebab takut tersedak. Itu betul. Okey. Sebab daripada pedas tu. Okey, baik. Kat nak cakap sebelum kita habiskan orang kata tom yum ni dan juga kita akhiri untuk episod kali ni. Jadi sepatah dua kata daripada Kat kepada orang-orang kat luar sana. Terima kasih hari ini saya ucapkan kepada bahagian ABO ke? Sekarang nama bahagian baru kan? Keusahawanan Pemasak. Bahagian keusahawanan pemasak. Terima kasih banyak-banyak sebab jemput kami lah wakil bahagian gerakan pasaran dan kepenggunaan untuk main masak-masak hari ini dengan ABO. Terima kasih juga untuk semua kru-kru semua. Itu je. Terima kasih. Okay, selain tu jangan lupa jumpa kami di Maha. Ya, Maha. 2026. Oh, ada. Nantikan. Road to Maha. Ya, betul. Okey, baik daripada pihak Bahagian Keusahawanan Pemasak dan juga Agro Bazar Online, mengucapkan ribuan terima kasih pada Kat dan juga Zaid kerana sudi datang berkongsi resepi dan juga berkongsi kata maklumat-maklumat daripada usahawan-usahawan kita dan juga terutamanya yang istimewanya dapatkan produk di Agro Bazar Online. Layari saja www.agrobazar.com.my. Kerana jimat mudah Dan selamat. Baik, terima kasih Kat, terima kasih Zaid, Ya, terima kasih sama-sama. kerana sudi datang ke set hari ini. Jadi insya-Allah kita akan bersua lagi Kat. InsyaAllah. Kalau jumpa kat luar tegur-tegur Mestinya. Minum yang lain lah. Minum yang lain lah. Ya. Nak lagi? Nak datang lagi? Nak datang lagi? Lagi boleh. Okey, boleh. Baik, okey kalau kata tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lagi masakan-masakan apa yang lagi menarik, jadi insya-Allah kita akan bersua lagi di episod akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.